Manfaat mengejutkan daripada menambah serbuk ini ke dalam kopi anda. Kopi bukan sekadar minuman pembangkit semangat pagi bagi jutaan warga emas. Ia sebenarnya mungkin sedang mencuri kekuatan atau membinanya semula lebih pantas daripada suplemen yang paling mahal. Selepas umur 60 tahun, badan anda kehilangan sehingga 8% otot setiap dekad meningkatkan risiko jatuh, patah tulang dan juga kematian awal. Tetapi inilah kebenaran yang mengejutkan. Apabila digabungkan dengan bahan-bahan semula jadi yang betul, secawan kopi yang sama boleh bertukar menjadi ubat yang mujarab. Tersembunyi dalam kajian-kajian yang sering diabaikan, bahan tambahan ini telah terbukti dapat mengurangkan keradangan, melindungi arteri, mencairkan lemak perut dan juga membina semula otot yang hilang. Syarikat-syarikat besar tidak akan memberitahu anda tiada keuntungan berbilion-bilion ringgit dalam bahan-bahan mujarab ini. Tetapi hari ini anda akan menemui 8 bahan tambahan terbukti yang boleh anda bancuh ke dalam kopi anda setiap pagi. Disusun dari nombor 8 sehinggalah ke nombor 1. Pastikan anda menonton sehingga akhir kerana bahan nombor 4 sangat berkuasa. Satu kajian mendapati ia meningkatkan mobiliti warga emas sebanyak lebih 40%. Namun hampir tiada sesiapa di barat yang menggunakannya. Sebelum kita bermula, izinkan saya bertanya berapa umur anda menonton dari mana dan bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini. Tuliskan di ruangan komen, kami membaca setiap satu daripadanya. Nombor 8, kayu manis. Rempah yang kebanyakan orang hanya fikirkan untuk pencuci mulut atau hidangan perayaan. Tetapi apabila anda membancuhnya ke dalam kopi, ia menjadi senjata pelindung otot yang mengejutkan. Kayu manis padat dengan sebatian yang melawan keradangan, melancarkan peredaran darah dan yang paling penting menstabilkan gula dalam darah. Perkara terakhir ini sangat penting untuk warga emas kerana gula dalam darah yang tidak stabil secara senyap-senyap merompak tenaga otot anda dan mempercepatkan penyusutan otot. Ambil contoh, Encik Azman, 68 tahun, yang selalu berasa letih selepas makan tengah hari dan menyedari kakinya semakin lemah semasa menaiki tangga. Isterinya mencadangkan agar dia cuba menabur kayu manis ke dalam kopi paginya. Pada mulanya dia ragu-ragu tetapi akhirnya dia mencubanya. Dalam masa beberapa minggu, Encik Azman tidak lagi terlelap pada waktu petang. Kakinya terasa lebih ringan dan bacaan gula dalam darahnya menurun hampir 20 mata. Dr. Abdul Rahman, doktornya terkejut. Semuanya hanya daripada satu sudu teh kayu manis setiap hari. Sains menyokong perkara ini. Gula dalam darah yang tidak stabil membawa kepada lonjakan insulin yang menyukarkan otot menyerap nutrien. Kayu manis membantu melancarkan lonjakan tersebut, memberikan otot anda bekalan tenaga yang stabil dan bukannya naik turun secara mendadak. Cukup sekadar setengah sudu teh dalam kopi pagi anda. Untuk hasil terbaik, gunakan kayu manis Ceylon, juga dipanggil kayu manis asli kerana ia mempunyai tahap sebatian yang lebih rendah, dipanggil kumarin yang boleh memudaratkan dalam dos yang besar. Tidak seperti krema manis yang merosakkan kesihatan anda, kayu manis tidak menambah kalori dan tiada lonjakan insulin. Sebaliknya, ia mengubah kopi biasa menjadi sekutu metabolik untuk otot anda. Ia mudah selamat dan berpatutan. Bukti bahawa kadangkala perubahan terkecil memberikan hasil yang terbesar. Nombor 7, serbuk koko. Ya, bahan yang sama digunakan untuk coklat panas, tetapi apabila ditambah tanpa gula ke dalam kopi anda, ia menjadi makanan super tersembunyi. Koko kaya dengan flavonoid sebatian tubuhan yang terbukti melancarkan peredaran darah, mengurangkan keradangan dan menyokong pemulihan otot. Bagi warga emas, peredaran darah adalah segalanya. Apabila aliran darah menjadi lemah, seiring usia otot menerima kurang oksigen dan nutrien menyebabkan kaki terasa berat dan tenaga berkurangan, koko membantu mengubah keadaan itu. Ambil contoh Puan Fatimah, 72 tahun, yang sangat suka minum kopi tetapi tidak suka betapa lesunya kakinya semasa berjalan pagi. Cucunya, seorang peminat kecergasan, mencadangkan agar dia membancuh sesudu serbuk koko tanpa gula ke dalam kopinya. Pada mulanya dia tergelak dengan idea itu, kopi dan koko bersama. Tetapi dalam masa beberapa minggu, Puan Fatimah perasan jalan paginya terasa lebih ringan, staminanya bertambah baik dan tekanan darahnya juga lebih rendah pada pemeriksaan seterusnya. Sesudu teh serbuk koko telah mula mengubah paginya. Sains menerangkan sebabnya. Kajian menunjukkan bahawa flavonol dalam koko meningkatkan fungsi endotelium, iaitu keupayaan saluran darah untuk mengendur dan menghantar darah kaya oksigen ke otot anda. Ini bermakna prestasi yang lebih baik, pemulihan yang lebih kuat dan kurang kekakuan. Dan apabila digabungkan dengan kafein, semula jadi kopi koko mencipta gandengan mantap, tenaga serta peredaran darah yang dipertingkatkan. Kuncinya adalah menggunakan serbuk koko asli tanpa gula, bukan campuran coklat panas yang syarat dengan gula. Cukup satu sudu teh dibancuh ke dalam cawan pagi anda.
Ia bukan sahaja memberikan rasa yang kaya dan lembut, ia juga memberikan manfaat perlindungan otot yang boleh digunakan oleh setiap warga emas. Koko mengingatkan kita bahawa membina semula otot bukan hanya tentang protein, ia juga tentang peredaran darah. Dan sementara koko membantu oksigen sampai ke otot anda, bahan tambahan seterusnya untuk kopi melangkah lebih jauh membekalkannya dengan tenaga yang tahan lama. Nombor 6, minyak kelapa atau minyak MCT. Walaupun kedengaran luar biasa, tambahan ini telah lama diamalkan di beberapa bahagian di Asia, di mana orang tua menggunakannya untuk membekalkan tenaga kepada badan dan otak, bagi warga emas ini lebih daripada sekadar trend. Ia adalah cara untuk menstabilkan tenaga, melindungi otot dan juga menyokong kehilangan lemak. Inilah sebabnya ia berkesan. Tidak seperti lemak biasa, trigliserida rantaian sederhana atau MCT cepat ditukar menjadi keton, sumber tenaga yang bersih dan efisien untuk otot dan otak anda. Apabila kita semakin tua, sel-sel kita menjadi kurang efisien dalam menggunakan glukosa. Itulah sebabnya keletihan, keliru, fikiran dan kelemahan otot sering berlaku. Dengan beralih kepada keton badan, anda mendapat sumber tenaga yang stabil yang tidak merudum seperti gula. Encik Harun, 69 tahun, mengalaminya sendiri. Dia suka kopi paginya tetapi selalu berasa goyah menjelang lewat pagi dan terpaksa mencari snack manis hanya untuk bertahan. Anaknya mencadangkan agar dia mencampurkan sesudu teh minyak MCT. Encik Harun ragu-ragu bergurau bahawa dia tidak mahu kopi berminyak. Tetapi selepas mencubanya, dia menyedari sesuatu yang luar biasa. Tenaganya kekal stabil sehingga makan tengah hari. Keinginannya untuk makan manis hilang. Dan dalam tempoh 2 bulan berikutnya, dia bahkan kehilangan 3 kilogram di bahagian pinggangnya. Jalan-jalan petangnya terasa lebih mudah. Dan Dr. Abdul Rahman, doktornya, kagum dengan penanda tenaganya yang bertambah baik. Untuk menggunakannya, mulakan dengan sedikit. Cukup 1 sudu teh minyak kelapa atau MCT yang dikisar ke dalam kopi anda. Anda boleh menambahnya perlahan-lahan apabila badan anda sudah biasa. Mengisarnya akan menghasilkan tekstur berkrim yang dinikmati ramai orang. Kuncinya adalah konsistensi dari masa ke masa. Tabiat ini melatih badan anda untuk menggunakan lemak dengan lebih efisien sambil memastikan otot anda sentiasa bertenaga sepanjang hari. Minyak kelapa dan MCT membuktikan satu pengajaran penting. Otot anda tidak hanya dikuasakan oleh gula. Lemak yang betul boleh membuat anda kuat, stabil dan bertenaga, terutamanya selepas umur 60 tahun. Dan sementara minyak MCT membekalkan tenaga bersih kepada badan anda, bahan tambahan seterusnya untuk kopi terus membina dan membaiki gentian otot itu sendiri. Nombor 5, susu atau susu soya. Di sini kita ada sesuatu yang mudah tetapi sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Menambah susu atau susu soya ke dalam kopi. Walaupun ia mungkin kelihatan seperti cara untuk meringankan rasa, perubahan kecil ini mengubah kopi anda menjadi minuman yang memelihara otot. Ini sangat penting selepas umur 60 tahun. Inilah sebabnya susu membekalkan protein lengkap yang padat dengan semua asid amino penting yang diperlukan oleh badan anda, termasuk leucina, pencetus hebat untuk pertumbuhan otot. Susu soya pula menyediakan protein berasaskan tumbuhan berkualiti tinggi serta isoflavon yang bukan sahaja melindungi tulang tetapi juga menyokong kesihatan jantung. Bagi warga emas di mana setiap gram protein amat berharga, sedikit percikan dalam kopi pun boleh membuat perbezaan yang bermakna. Puan Delima, 72 tahun, mengetahui perkara ini melalui pengalaman pahit. Dia telah minum kopi kosong selama berdekad-dekad, menyangka dia membuat pilihan yang lebih sihat dengan mengelakkan kalori. Tetapi anak perempuannya, seorang jururawat, perasan lengannya semakin kurus dan kekuatannya semakin pudar. Dia mencadangkan agar Puan Delima cuba menambah susu soya ke dalam kopi paginya. Dalam beberapa bulan, Puan Delima perasan dia boleh membawa beg barangan runcit dengan lebih mudah dan menaiki tangga tanpa terlalu penat. Dr. Abdul Rahman, doktornya, malah menyebut bahawa ketumpatan tulangnya telah sedikit meningkat. Satu kemenangan kecil tetapi jarang berlaku pada usianya. Bahagian terbaiknya ialah kemudahannya. Setengah cawan susu atau susu soya menambah 4 hingga 6 gram protein cukup untuk membantu menghentikan kehilangan otot semalaman. Pilih susu bebas laktosa jika anda sensitif atau susu soya yang diperkaya jika anda lebih suka pilihan berasaskan tumbuhan. Tidak seperti krema manis yang menambah kalori kosong. Susu atau susu soya menguatkan otot, tulang dan tenaga pada masa yang sama. Sambil itu, jika anda mendapati video ini bermanfaat setakat ini, silalah tekan butang suka dan langgan saluran Kembara Sihatku supaya anda tidak terlepas petua seperti ini. Bagaimana keadaan kesihatan anda kebelakangan ini? Tinggalkan komen di bawah. Kami ingin mendengar daripada anda, dan jika anda ingin menyokong saluran ini, klik butang Super Thanks betul-betul di bawah video. Walaupun sumbangan kecil amat bermakna dalam membantu kami menghasilkan lebih banyak kandungan untuk warga emas seperti anda. Nombor 4, serbuk kolagen.
Sering dianggap sebagai suplemen kecantikan, tetapi bagi warga emas ia lebih daripada sekadar luaran. Kolagen adalah gam yang menyatukan otot sendi dan tulang anda. Selepas umur 60 tahun, pengeluaran kolagen semula jadi badan anda menurun kira-kira 1% setiap tahun. Itulah sebabnya kekakuan sendi berkeriut dan pemulihan yang perlahan menjadi begitu biasa. Tetapi dengan menambah serbuk kolagen ke dalam kopi pagi anda, anda boleh melawannya. Ambil contoh Encik Ramli berumur 70 tahun. Dia suka berkebun tetapi tidak tahan dengan kesakitan yang datang selepas kejeringan sekalipun. Jirannya mengesyorkan serbuk kolagen dalam kopinya. Walaupun ragu-ragu Encik Ramli mencubanya. Dalam masa 2 bulan dia perasan sakit lututnya berkurangan, pergerakannya lebih lancar dan dia bahkan boleh melutut di kebun semula tanpa mengerang. Baginya kolagen bukan sekadar suplemen. Ia memberikannya kembali kebebasan untuk bergerak tanpa rasa sakit. Inilah sains di sebaliknya. Kolagen membekalkan blok binaan yang sangat diperlukan oleh otot dan sendi anda. Asid amino seperti glisina dan prolina. Hanya satu skup menyediakan sekitar 10 gram protein yang larut dengan lancar ke dalam kopi tanpa sebarang rasa. Rangsangan semula jadi kopi terhadap peredaran darah membantu menghantar kolagen ke seluruh badan anda, menjadikannya pembawa yang sempurna. Hasilnya, otot yang lebih kuat, sendi yang lebih sihat dan juga ketumpatan tulang yang lebih baik yang sangat penting kerana patah tulang menjadi sangat berbahaya di kemudian hari. Satu kajian pada tahun 2022 menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil suplemen kolagen melaporkan ketidakselesaan sendi yang berkurangan pemulihan otot yang lebih cepat dan fleksibiliti yang lebih baik berbanding mereka yang tidak. Bagi orang dewasa yang semakin tua, ini bermakna kurang kesakitan, lebih mobiliti dan kualiti hidup yang lebih baik. Kolagen membuktikan satu kebenaran penting. Membina semula kekuatan bukan hanya tentang minuman protein atau mengangkat berat. Ia adalah tentang memberi badan anda bahan mentah yang hilang dari semasa ke semasa. Dan sementara kolagen membaiki struktur dan memastikan anda terus bergerak, bahan tambahan seterusnya untuk kopi meningkatkan pertumbuhan di peringkat sel, memberikan otot anda bahan api yang mereka perlukan untuk benar-benar menjadi lebih kuat. Nombor 3, serbuk protein whey. Serbuk protein whey, satu pengubah permainan untuk sesiapa yang berumur lebih 60 tahun. Ramai warga emas berfikir serbuk protein hanya untuk ahli bina badan, tetapi penyelidikan menunjukkan ia mungkin lebih penting untuk orang dewasa yang lebih tua. Ini kerana selepas umur 60 tahun, badan anda menjadi kebal terhadap protein. Para saintis memanggilnya rintangan anabolik. Secara ringkasnya, hidangan kecil protein yang sama yang membina otot pada usia muda anda hampir tidak memberi kesan. Kini anda memerlukan lebih banyak dan kualiti yang lebih baik untuk mencetuskan isyarat pembinaan otot yang sama. Di sinilah whey menyerlah. Protein whey kaya dengan leucina asid amino yang menghidupkan suis pertumbuhan otot badan anda. Tanpa leucina yang mencukupi badan, anda tidak dapat membaiki atau membina gentian otot baru dengan betul. Satu kajian dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil suplemen protein whey memperoleh 38% lebih banyak otot tanpa lemak berbanding mereka yang tidak. Percubaan lain mendapati bahawa whey harian meningkatkan kekuatan, keseimbangan dan juga kelajuan berjalan semua penanda penting untuk kebebasan diri. Ambil contoh Puan Halimah 67 tahun. Dia berbangga kerana sentiasa aktif tetapi bakul pakaian terasa lebih berat. Lengannya kelihatan lebih kurus dan menaiki tangga membuatnya tercungap-cungap. Anaknya mencadangkan agar dia cuba menambah satu skup protein whey tanpa perisa ke dalam kopi paginya. Pada mulanya dia menolak, mengatakan dia tidak mahu kopinya berasa seperti kapur. Tetapi selepas beberapa minggu dia perasan lengannya lebih pejal, kakinya lebih stabil dan Dr. Abdul Rahman, doktornya bahkan mengesahkan dia telah memperoleh otot tanpa lemak. Bagi Puan Halimah, whey bukan sekadar nutrisi, ia adalah bukti bahawa badannya masih boleh membina semula kekuatan. Cara terbaik untuk menggunakannya adalah mudah. Bancuh satu skup whey isolate tanpa perisa ke dalam kopi panas. Ia sebati dengan lancar, tidak menambah gula dan memberikan dos protein pekat tepat pada masa badan anda paling memerlukannya. Bagi mereka yang mempunyai sensitiviti laktosa, whey isolate atau whey terhidrolisis lebih mudah dihadam. Gandingkannya dengan cawan pagi anda dan anda telah serta-merta mengubah kopi menjadi eliksir pembina semula otot. Protein whey membuktikan satu kebenaran penting. Kehilangan otot selepas umur 60 tahun bukan hanya tentang usia. Ia adalah tentang pemakanan. Dengan memberikan badan anda bahan api yang betul, anda boleh memelihara kekuatan, meningkatkan pemulihan dan mengekalkan kebebasan anda lebih lama daripada yang anda sangkakan. Nombor 2, biji chia.
Biji chia kecil tawar dan sering diabaikan, namun ia adalah salah satu makanan paling berkuasa yang boleh anda bancuh ke dalam kopi jika anda berumur lebih 60 tahun. Jangan biarkan saiznya menipu anda. Apabila dikisar dan ditambah ke dalam cawan panas, biji chia melepaskan lonjakan serat asid lemak omega 3 dan protein berasaskan tumbuhan yang sangat diperlukan oleh otot sendi dan otak anda. Inilah kebenaran yang mengejutkan. Kebanyakan warga emas mengambil kurang daripada separuh keperluan serat dan omega 3 harian yang diperlukan oleh badan mereka. Kekurangan itu mempercepatkan kemerosotan otot, menambah lemak perut yang degil dan juga memburukkan lagi kehilangan ingatan. Biji chia secara langsung menangani ketiga-tiganya. Proteinnya membantu memelihara otot. Omega 3 mengurangkan keradangan dan melindungi sendi dan serat, memperbaiki pencernaan dan keseimbangan gula dalam darah, semuanya sambil membuat anda kenyang lebih lama. Kenali Encik Ghazali, 70 tahun. Dia bergelut dengan sembelit lemak perut yang semakin menebal dan keletihan yang berterusan. Anak perempuannya, seorang pakar pemakanan, mencadangkan agar dia mengisar biji chia dan menambah 1 sudu teh ke dalam kopi paginya. Pada mulanya dia mencebik, itu makanan buruk. Tetapi dalam beberapa minggu dia terkejut dengan hasilnya. Pencernaannya bertambah baik, pinggangnya mengecil dan sendinya terasa kurang kaku semasa berjalan pagi. Dia menggambarkannya dengan terbaik. Saya rasa macam enjin saya dah diservis. Kuncinya adalah penyediaan. Biji chia utuh sering melalui saluran penghadaman tanpa diserap, tetapi apabila dikisar, ia membuka kunci nutriennya. Hanya 1 hingga 2 sudu teh yang dibancuh ke dalam kopi panas menghasilkan minuman berkrim sedikit kekacang yang berfungsi seperti ubat untuk otot sendi dan juga ingatan. Bagi warga emas yang bergelut dengan sarkopenia atau keradangan perubahan kecil, ini boleh membuat perbezaan yang besar. Biji chia membuktikan bahawa kadangkala perubahan terkecil memberikan hasil yang terbesar. Dengan membekalkan badan anda dengan protein, serat dan omega 3, ia menyokong otot yang lebih kuat, tenaga yang lebih baik dan penuaan yang lebih sihat. Dan sementara chia membekalkan anda dengan tenaga yang stabil, bahan tambahan nombor 1 dalam senarai kami melangkah lebih jauh. Nutrien yang sangat berkuasa sehingga telah terbukti meningkatkan kekuatan otot lebih daripada 40% pada warga emas, menjadikannya pertahanan utama terhadap kemerosotan berkaitan usia. Nombor 1, kunyit dengan lada hitam. Gandengan keemasan yang mungkin kelihatan seperti campuran rempah biasa, tetapi bagi warga emas, ia adalah salah satu ubat semula jadi yang paling mujarab yang boleh anda tambahkan ke dalam kopi anda. Kunyit mengandungi kurkumin sebatian yang terbukti dapat mengurangkan keradangan, melindungi arteri dan juga membina semula kekuatan otot. Tetapi ada satu masalah. Tanpa bantuan badan anda hampir tidak dapat menyerapnya. Namun, tambah secubit lada hitam dan penyerapan melonjak sehingga 2000%, itulah yang mengubah kunyit daripada rempah biasa menjadi kuasa perubatan. Keradangan adalah pencuri kekuatan tersembunyi selepas umur 60 tahun. Ia merosakkan tisu otot, mengeraskan sendi dan melemahkan arteri, mempercepatkan sarkopenia artritis dan juga kemerosotan ingatan. Kunyit secara langsung melawan proses ini. Ia menenangkan keradangan, mengurangkan kesakitan dan melindungi jantung serta otak anda. Digabungkan dengan rangsangan peredaran kopi, ia memberikan gandingan mantap menentang penuaan. Ambil contoh Encik Saleh, 73 tahun. Berkebun adalah minatnya, tetapi sakit lutut dan bengkak yang berterusan memaksanya berhenti. Ubat penahan sakit hanya menyembunyikan ketidakselesaan. Kemudian anak perempuannya mencadangkan agar dia cuba menambah setengah sudu teh kunyit dengan secubit lada hitam ke dalam kopi paginya. Pada mulanya dia mengerutkan hidung, tetapi selepas beberapa minggu dia kembali melutut di tanah, mencabut rumpai tanpa rasa sakit. Dr. Abdul Rahman, doktornya terpegun dengan penanda keradangannya yang lebih rendah dan memberitahunya bahawa dia bergerak seperti orang yang lebih muda. Bagi Encik Saleh, kunyit bukan sekadar rempah. Ia memberikannya kembali kebebasan untuk bergerak. Untuk mendapatkan manfaatnya, bancuh kira-kira setengah sudu teh kunyit dan secubit kecil lada hitam ke dalam kopi panas. Kehangatan membantu melepaskan potensi kurkumin dan lada hitam, memastikan ia sampai ke aliran darah anda. Bagi mereka yang sensitif terhadap rasa kunyit yang agak bersahaja, menambah sedikit kayu manis atau setitik madu boleh mengimbangi rasanya. Kunyit dengan lada hitam membuktikan satu kebenaran yang kuat. Penuaan tidak semestinya bermakna kemerosotan. Dengan mengurangkan keradangan, menguatkan otot dan melindungi kesihatan otak dan jantung, tambahan mudah ini boleh memastikan anda kuat, cergas dan berdikari sehingga usia 70-an, 80-an dan seterusnya. Sebelum kita tamat, satu nota penting.
Video ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja dan bukan pengganti nasihat perubatan. Keadaan kesihatan setiap orang adalah unik. Jadi sila rujuk doktor anda atau profesional kesihatan yang bertauliah sebelum membuat sebarang perubahan pada diet anda, terutamanya jika anda mengambil ubat atau mempunyai keadaan kesihatan sedia ada. Untuk rekap ringkas, kami telah membincangkan 8 bahan tambahan mujarab yang boleh anda bancuh ke dalam kopi pagi anda untuk membina semula otot selepas umur 60 tahun. Daripada kawalan gula darah yang stabil, daripada kayu manis kuasa melancarkan peredaran darah, daripada kokok bahan api bersih, daripada minyak kelapa atau MCT dos protein, daripada susu atau susu soya, keajaiban menyokong sendi daripada kolagen rangsangan pembinaan otot daripada protein whey. Kekuatan omega daripada biji chia yang dikisar sehinggalah kepada kuasa melawan keradangan daripada kunyit dengan lada hitam. Setiap satu adalah mudah berpatutan dan disokong oleh sains. Dan setiap satu boleh membantu mengubah kopi biasa anda menjadi ubat untuk otot anda. Jadi sekarang giliran anda. Bahan tambahan manakah yang akan anda cuba dahulu? Kayu manis whey atau mungkin kunyit? Beritahu saya di ruangan komen di bawah. Saya ingin mendengar cerita anda. Dan jangan lupa untuk suka video ini, kongsikan dengan seseorang yang memerlukannya dan langgan saluran Kembara Sihatku untuk lebih banyak petua berasaskan sains untuk kekal kuat dan berdikari selepas umur 60 tahun. Ingat, ini penuaan tidak semestinya bermakna menjadi lebih lemah. Dengan tabiat harian yang betul, anda boleh bangun setiap pagi dengan lebih kuat, lebih tajam dan lebih bertenaga. Kopi pagi anda boleh sama ada memacu kemerosotan atau membina semula masa depan anda. Pilihan di tangan anda.